Hari ini, kita nak bongkar satu mitos besar yang mungkin selama ni jadi penghalang untuk kita jadi lebih sihat. Mesti biasa dengar kan, orang cakap, alah kolesterol tinggi ni sebab keturunan lah. Nak buat macam mana, dah nasib. Sebenarnya, sedap juga pegang kepercayaan macam ni. Rasa macam lega sikit. Sebab kita boleh cakap, bukan salah aku, salah genetik. Pernah tak anda terfikir, kolesterol tinggi ni, adakah ia memang dah tertulis dalam DNA kita? Sesuatu yang kita tak boleh lari? Hari ini kita nak bongkar satu mitos besar yang mungkin selama ni jadi penghalang untuk kita jadi lebih sihat. Mesti biasa dengar kan, orang cakap, alah kolesterol tinggi ni sebab keturunan lah. Nak buat macam mana, dah nasib. Sebenarnya, sedap juga pegang kepercayaan macam ni. Rasa macam lega sikit. Sebab kita boleh cakap, bukan salah aku, salah genetik. Jom kita fikir sekejap, kenapa senang sangat kita nak percaya benda ni? Sebab bila kita salahkan genetik, ia macam bagi kita free pass kan? Rasa macam, tak boleh buat apa-apa dah. Tapi betul ke kita ni cuma mangsa DNA kita semata-mata? Okey, sebenarnya mitos ni ada sikit kebenarannya. Memang wujud satu keadaan genetik tapi ia agak jarang berlaku. Namanya familial hypercholesterolemia atau FH. Untuk mereka yang ada FH ni, anggaran cuma seorang dalam 250 orang. Untuk mereka ni, genetik memang pegang peranan utama. Kolesterol boleh jadi sangat tinggi dari muda lagi. Jadi kita nampak kan, untuk kes FH yang special tu, memang genetik lah puncanya. Tapi untuk kita semua, untuk majoriti besar orang, ceritanya lain. Genetik tu lebih kepada satu kecenderungan. Macam, ia bagi kita hint je, bukan satu skrip penuh yang kita kena ikut sampai habis. Cuba bayangkan kesihatan kita ni macam satu puzzle yang besar, okey? Sejarah keluarga, mak ayah kita, datuk nenek kita, mungkin cuma satu keping puzzle tu. Ya, ia sebahagian daripada gambar, tapi ia bukan keseluruhan gambar. Masih banyak lagi kepingan kosong yang kita sendiri kena isi untuk lengkapkannya. Tapi, kat sinilah ceritanya jadi lagi best. Dan inilah plot twist dia. Sebenarnya, gaya hidup kita ada kuasa untuk kalahkan genetik. Ya, pilihan yang kita buat hari-hari, itulah yang sebenarnya tentukan kesudahannya. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Data klinikal moden dah buktikan benda ni. Apa yang kita buat setiap hari, makanan kita, pergerakan kita, semua tu ada impak yang jauh lebih besar pada kolesterol kita berbanding kod genetik yang kita dapat dari lahir. So, macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana gaya hidup boleh lawan genetik? Jawapannya ada dalam satu bidang sains yang sangat menarik, namanya epigenetik. Senang cerita macam ni, DNA kita tu tak berubah. Tapi cara badan kita baca DNA itu yang boleh berubah, bergantung pada apa yang kita buat. Nak faham lagi senang, bayangkan gen kita ni macam suis lampu. Kita lahir dengan satu set suis ni. Kalau kita buat pilihan tak sihat, makan tak jaga, malas gerak, stres memanjang, kita seolah-olah tengah onkan suis-suis yang tak elok tu. Tapi kalau kita amalkan gaya hidup sihat, kita pastikan suis-suisku sentiasa dalam keadaan off. Nampak tak? Kita yang pegang suis tu. Dan ini bukan teori je tau. Ada satu kajian besar mendapati orang yang ada risiko genetik tinggi untuk sakit jantung, diorang boleh potong risiko tu hampir separuh 50%, hanya dengan amalkan gaya hidup sihat. 50% tu banyak kan? Okey, kita tengok dari sudut lain pula. Fikirkan pasal ni. Ramai sangat orang yang ada kolesterol tinggi, tapi bila periksa, family diorang tak ada sejarah pun. Ini bukti paling jelas kan, yang gaya hidup kita ni sendiri boleh cipta masalah, walaupun dari segi genetik kita clear. Jadi, dah sampai masanya untuk kita tukar cara kita fikir pasal benda ni. Sejarah keluarga kita tu, ia bukan satu hukuman mati. Anggap ia sebagai satu amaran awal. Inilah anjakan pemikiran yang paling penting. Daripada kita rasa kita ni terperangkap dengan hukuman keturunan, kita kena tukar kepada, okey, aku dapat amaran awal. Dengan amaran ni, kita ada peluang untuk bertindak dan ambil alih kawalan. Beza dia langit dengan bumi tau. Analogi lain, bayangkan genetik kita macam lampu amaran dekat dashboard kereta. Bila lampu tu menyala, adakah ia bermaksud kereta dah rosak teruk? Tak kan? Ia cuma signal untuk kita pergi periksa, pergi servis, buat apa yang patut sebelum kereta tu betul-betul rosak. Sebenarnya, itu satu kelebihan untuk kita. Okey, sekarang kita dah faham semua ni. Jom kita cakap pasal bahagian yang paling best, kuasa yang ada di tangan kita. Sebabnya, andalah arkitek kesihatan anda.
Bila kita dah faham peranan sebenar genetik ni, kita dah tak jadi mangsa keadaan lagi. Kita jadi arkitek, kita yang pegang pelan, kita yang reka bentuk bangunan kesihatan kita. Kompas tu ada di tangan kita yang tentukan arah. Jadi, nak mula kat mana? Fokus pada 3 tiang utama ni je dulu. Pertama, pemakanan. Apa yang kita makan setiap hari tu, itulah senjata kita yang paling power. Kedua, senaman. Tak perlu ekstrim, yang penting konsisten. Dan ketiga, pengurusan stres. Yang ni ramai terlepas pandang. Jangan pandang remeh kuasa stres ni ya. So, kesimpulannya, selepas semua yang kita bincangkan, mesejnya satu je, ringkas dan jelas. Kesihatan anda adalah pilihan anda. Kuasa tu sentiasa ada pada kita. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Kalau kita dah setuju yang genetik ni cuma amaran, bukan takdir, cuba fikir sekejap. Dalam bahagian lain hidup kita, ada tak amaran-amaran lain yang selama ni kita dah salah anggap sebagai takdir?